bukanlah Islam ini agama yang tidak menyurat bab kewangan, tuan-tuan dan rahmati dan dikasihi Allah sekalian. Seperti dakwa ni setengah orang yang jahil, duduk saja di masjid, menjuallah kita untuk agama Allah, nanti Allah akan bagi rezeki kepada kita. Kalau Sayyidina Umar Khattab radhiyallahu anhu akan ada, Sayyidina Umar akan menghalau tuan-tuan yang tak ada bekerja duduk di masjid ini mengharap rezeki pemberian daripada orang. Orang yang beri saudara wang itu lebih baik daripada saudara sebenarnya. Dalam Islam tidak dilarang kita untuk mencari rezeki, dan di kalangan para sahabat pun ada beberapa orang tokoh yang sangat layak untuk kita kaji sejarah hidup mereka, bagaimana mereka mengusahakan perniagaan. Abdurrahman bin Auf ada, Talha bin Ubaidillah ada, Anas bin Malik ada. Ramai para sahabat Nabi merupakan orang-orang kaya. Itu juga Thabit bin Qais bin Syammas, orang yang kaya. Kalau kita baca kisah, mereka ni merupakan usahawan-usahawan yang hebat-hebat, businessman yang hebat-hebat, tapi tidak merupakan hak Allah SWT. Menurut satu hadis, sebenarnya kekayaan juga akan datang pada kita bila kita ni tuan-tuan rajin mengerjakan haji dan umrah. Seperti mana sebuah hadis riwayat Imam Tirmizi dalam sunannya, bahawa Nabi SAW telah bersabda, tabi'u bainal haji wal umrah fa innahuma yanfiyani al-faqra wal-dhunub kama yanfi al-kiru khabath al-hadid wal-dhahab kama yanfi al-kiru khabath al-hadid wal-dhahab wal-fidda wa laysa lil-hajjati al-mabrurati thawabun illa al-jannah. Hendaklah kau berturut-turut mengerjakan haji dan umrah, semuanya keduanya dapat menghilangkan kefakiran dan dosa sebagaimana api dapat menghilangkan kekotoran pada besi, emas dan perak, dan tidak ada pahala yang selayaknya bagi orang menunaikan haji yang mabrur melainkan syurga Allah Subhanahu wa taala. Maka dalam hadis ini jelas, tabi'u bainal haji wal umrah fa innahuma yanfiyani al-faqr wal-dhunub kama yanfi al-kir khabath al-hadid wal-dhahab wal-fiddah. Maknanya orang mengerjakan haji dan umrah terutamanya dalam bulan Ramadan sebagai contoh, tuan-tuan yang mulia Allah sekalian, akan menghapuskan dosa, turut juga mendatangkan kekayaan. Ada berbagai sebab lah, seperti yang dijelaskan oleh para syurahul hadis. Kerana di sana ada doa mustajab, fokus pada ibadah berlaku, pengampunan dosa, maka semuanya menyebabkan segala yang menghalang rezeki sampai kepada kita telah pun ditiadakan. Lagi tuan-tuan, rezeki ini sampai kepada kita dengan sebab rajin berinfak. Tuan-tuan boleh lihat dalam buku yang bertajuk satu-satu petua doa, petua murah rezeki jauh hutang sebagai contoh. Jadi berinfak di jalan Allah Subhanahu wa taala, kerana Allah janjikan dalam surah Saba ayat 39, a'udzu billahi minasyaitonir rajim wa ma anfaqtum min syai'in fa huwa yukhlifu wa huwa khairur raziqin. Siapa dan barang apa saja yang kamu nafkahkan, maka Allah akan menggantikannya, dan dialah beri rezeki yang sebaik-baik. Lagi tuan-tuan, yang ke-9, kata para ulama, rezeki ini datang kepada kita kerana kita membagi infak kepada penuntut yang mempelajari ilmu syariah. Jangan berkira-kira tuan-tuan berniaga, perlukan bantuan kepada anak-anak saudara ataupun orang kampung ataupun pelajar tulab ulum syariah yang belajar di Al-Azhar sebagai contohnya di Jordan. Mereka ini kurang mendapat perhatian. Tuan-tuan hati dan dikasihi Allah, bantulah mereka. Kerana satu hadis daripada Anas bin Malik radhiyallahu anhu, dia berkata, semasa Rasulullah SAW ada dua orang yang bersaudara datang jumpa dengan Nabi untuk belajar dengan Nabi SAW, sedangkan yang lainnya nak bekerja. Maka seorang yang bekerja itu mengadu kepada Nabi tentang saudaranya, maka Nabi telah bersabda, la'allaka turzaqu bihi, kamu hendaklah teruskan bantuan kepadanya, dia nak belajar, kamu bagi duit kepadanya, harta kamu peruntukkan untuk membantunya. Kerana rezeki datang kepadamu kelak datang dengan sebab ihsannya kamu kepada saudara kamu yang belajar ini. Maka jangan berkira tuan-tuan kepada anak-anak yang belajar dalam jurusan agama, mereka ni menjadi segan, malu nak cari bantuan. Kadang-kadang orang tak percaya, orang minta bukti, menyusahkan dan sebagainya, maka menjadi tanggungjawab kita tuan-tuan. Jangan disoalkan mana dia pusat-pusat yang menganjurkan zakat sebagai contoh. Kenapa tidak bantu orang? Saudara bantulah saudara, kerana Allah nak bagi saudara rezeki sebenarnya. Cuba kita lihat macam orang-orang beriman. Jadi membantu orang yang belajar ilmu Islam, Allah jamin baginya rezeki seperti yang disebut dalam hadis Nabi SAW di sini. Lagi, rezeki datang dengan sebab kita menjalin silaturahim. Kerana jelas dalam hadis Nabi SAW, hadis riwayat Bukhari Muslim, Nabi telah bersabda, man sarahu ayusata lahu fi rizqi aw yunsa lahu fi athari falyasil rahimah. Siapa yang ingin lapangkan rezekinya, dipanjangkan umurnya, maka hendaklah dia menyambung tali silaturahim.
Lagi tuan-tuan, yang ke-11, rezeki datang dengan sebab kita buat baik kepada orang-orang yang lemah. Kerana dalam satu hadis riwayat Mus'ab bin Sa'ad radhiyallahu anhu, dia berkata bahawa Sa'ad radhiyallahu anhu merasakan bahawa dirinya banyak berbuat baik kepada orang yang lebih rendah daripada dia. Lalu dia merasakan cukuplah banyak sangat bantu orang, duit sendiri pun tak ada. Bila Nabi dinyatakan perkara tersebut kepada Nabi SAW, Nabi telah mengingatkannya, hal tunsaruna wa turzaquna illa bi du'afaikum, tidakkah kamu tahu bahawa kamu sebenarnya ditolong dan diberi rezeki dengan sebab orang-orang lemah di kalangan kamu? Nampak tak tuan-tuan? Dalam hadis yang sahih riwayat Imam Bukhari ni, maknanya para sahabat diingatkan supaya membantu orang lemah, dengan sebab itu rezekinya bertambah. Allah Maha mengetahui dah tuan-tuan. Tuan-tuan ada pendapatan sebanyak ini, katalah sebanyak 10,000 sebulan, bantu orang yang belajar sebanyak RM500, kita merasakan kurang, jadi RM9,500 saja tinggal untuk kita. Belanja itu, belanja ini, akhirnya kita short RM500. Jangan sangkakan RM500 itu dengan sebab kita membantu seseorang Islam yang sedang susah. Sebenarnya saudara mendapat lagi RM9,500 itu kerana RM500 yang saudara hulurkan itu. Berfikirlah macam ahli syurga tuan-tuan yang dirahmati dan dikasihi Allah sekalian. Dan yang terakhir sekali, sebenarnya kekayaan, keberkatan datang dengan sebab kita berhijrah dan mencari rezeki di tempat lain. Jangan duduk di satu tempat sahaja mengharap, kerana langit tidak akan menurunkan emas untuk saudara, bumi tidak akan menurunkan perak untuk saudara. Maka saudara hendaklah berhijrah, kerana Allah telah menjanjikan dalam surat Nisa ayat 100, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa man yuhajir fi sabilillah yajid fil ardi muragaman katsiran wa sa'a. Siapa yang berhijrah dengan Allah, maka dia akan mendapati muka bumi ini penuh dengan rezeki yang banyak yang Allah peruntukkan. Maka carilah tuan-tuan yang mulia sekalian. Imam Syafi'i pun mengingatkan kita, inni ra'aitu uqufal ma'i yufsidu in saha taba wa illam yajri lam yatibi. Aku melihat air yang bertakung itu menyebabkan keadaannya rosak sendiri, sebaliknya bila ia mengalir, ia akan menjadi bersih secara automatiknya dan lebih layak untuk diminum. Itulah maksud Imam Syafi'i. Maknanya bila kita ni merayau, berjalan, mencari pendapatan di tempat lain, jangan hadkan kemampuan di bumi sendiri sahaja. Ni dalam Quran dah mengajar kita go global tuan-tuan. Jangan duduk dalam small pond, fikirlah kepada blue ocean strategy. Allah memberkati kita. InsyaAllah kita akan lanjutkan lagi perbincangan tentang rezeki ini, kerana ia memiliki kaitan yang rapat. Janganlah kita tergelincir mencari yang haram, kerana nak berdiri sama tinggi dengan orang-orang fasik yang lain. Sehingga kita menyambung pada kuliah akan datang. Allahu a'lam. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wa barakallahu fikum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.